Kenapa kereta saya asyik lari ke kiri, bila buat alignment pun sama, dah pusing banyak kali buat sama juga. Hai, tips 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi antara punca kenapa kita buat alignment tak cun. Kita buat alignment kereta tu, alignment tayar tu, toe in, toe out tu tetap tak cun. Sedangkan kereta kita ni apa bunyi pun tak ada. Contoh, sebab saya dapat customer yang datang mengadu kat saya, dia kata, "Bang, kenapa kereta saya asyik lari ke kiri, bila buat alignment pun sama, dah pusing banyak kali buat sama juga." Okey, jadi bila dia datang, benda mula-mula yang saya akan cek yang melibatkan alignment sebenarnya salah satu okey, dia punya rear end ni. Okey, rear end ni, macam mana rear end ni berfungsi? Dekat sini dia ada satu tie rod end. Okey, tie rod end ni dia akan pegang kita punya knuckle. Okey, kemudian dekat sini ada satu skru. Jadi rear end ni yang kita akan adjust kita punya alignment kita untuk toe in ke toe out. Yang ni dia akan bergerak. Toe in ke toe out ke dia akan tendang. Dia akan tarik ataupun dia akan tendang keluar. Okey, dekat rear end ni dia ada satu sendi tau, nampak ni sini. Tolong tengok. Okey, kita adjust alignment, kita akan tengok toe in toe out, betul? Berapa degree lah. Okey, negatif positif tu itu biasalah kan. Cuma kat sini dia ada satu sendi ni. So sendi ni duduk dalam ni. Kalau sendi ni dia lemah, macam lutut kita lemah, dia boleh macam ni, dia lembik ni. Nampak? Dia boleh bergoyang. Kalau lagi teruk memang bunyi lah. Kalau bunyi tu tak ada masalah. Sebab kita tahu memang bunyi itu rosak. Ketak, itu rosak, kita boleh tukar. Sekarang ni tak ada bunyi. Kes yang tak ada bunyi, kes dia punya rear end ni lemah. Bila kita tukar yang baru dia keras tau. Dia punya sendi ni. So bila yang baru dia keras, dia fit. Dia fit elok. So bila kita adjust alignment, dia akan tegap kat sini. Sebab tu siapa yang ada kes kereta tu asyik lari ke kiri atau lari ke kanan, ataupun kereta tu bila lalu jalan yang curam sikit, kereta tu macam sengit. Inilah antara puncanya yang nak kena cek. Jadi kalau siapa yang ada masalah kereta tu bila dah buat elemen banyak kali tapi tetap tak cun, tetap sekejap okey, sekejap tak okey, ini saya nak suruh anda cek dia punya rear end ni. Kalau siapa yang ada masalah tak tahu macam mana nak cek, senang je. Bawa je datang ke Fizi Motorsport di Sunway Ipoh. Kami akan cek untuk anda. Selamat hari ni saya.